lah benda ni. Sampah dapur. Kau tengok ni dapur nak letak mana je lagi. Aku rasa aku tahu macam mana. Sisa pepejal di sekolah sering melimpah. Ia menjejaskan keselesaan dan kebersihan. Namun, banyak sisa ini berpotensi menjadi sumber tenaga. Kami, kumpulan Quantum Gang, terdiri daripada 4 ahli kumpulan dan bersama guru pengiring Cikgu Sawani Saleh telah menghasilkan Enerwaste. Enerwaste ialah satu sistem ini yang menukarkan sampah sarap kepada tenaga elektrik di sekolah. Konsep kami berinspirasikan dari negara Singapura yang telah berjaya mengubahkan lebih 50% sisa menjadi tenaga elektrik. Kami mengubahkan sistem ini kepada sistem yang lebih ringkas supaya pelajar dapat memahami dan membuat pengalaman menghasilkan tenaga elektrik daripada sisa pepejal. Terdapat 2 bahagian yang menjalankan fungsi yang berbeza. Bahagian generator diperbuat daripada set kipas, TEG modul, batang aiskrim terpakai, ruang pembakaran sampah. Bahagian filtration pula diperbuat dengan paip PVC, botol besar, arang, batu-batu berlainan saiz, pam air, jaring plastik. Harga untuk keseluruhan bahan-bahan ini adalah RM62.